Kalau kita tak ready, akan jadi panik. Kebanyakan ibu dia akan jadi panik. Ataupun dia bukan panik tau. Dia jadi macam dia tak ada perasaan dan dia tak tahu nak push. Suruh push pun tak ada bukaan. Dia macam flat je, tak ada perasaan. So kalau kita dah tahu siap-siap organ ni, so kita akan rangsang organ ni daripada awal lagi. Organ pertama adalah sini. Ya, ibu-ibu, sini organ pertama. Otak kita. Otak kita yang control everything. Mata, mulut, tangan. Kita punya gerakan semua ni, kita nak kencing ke, kita nak berak ke, otak kita yang kontrol. So kita nak bersalin pun nanti otak kita kat sini. Kalau kita, sepatutnya kita teran, tapi kita tak teran, kita buat tahan macam tahan kencing, kita kemut, macam mana nak keluar? Kan? So di sini. So kena otak tu kena betul-betul waras, otak tu kena betul-betul tenang, otak tu kena betul-betul positif.